Kenapa kita tak ada simpanan? Tak boleh nak menabung, simpan-simpan bocor, boros berbelanja. Sebab tu ramai yang tak boleh nak ada simpanan. Macam mana nak selesaikan masalah tak ada simpanan ni? Mudah saja, kena simpan emas. Nanti, jangan marah dulu, jangan negatif dulu. Jom saya terangkan kenapa kena simpan emas. Kenapa nak simpan emas? Sebab emas dapat kurangkan godaan untuk berbelanja. Ini problem utamanya, iaitu berbelanja. Maksud dia mudah je. Contoh, RM4,000 dalam bentuk tunai, simpan dalam bank, dalam Maybank, dalam CIMB. Kalau kita ada RM4,000, mesti kreatif kita nak berbelanja, nak beli itu, nak beli ini. Hasilnya, kita tak boleh menabung. Simpan bocor, simpan bocor. Cuba RM4,000 tadi kita tukar dalam bentuk emas fizikal 10 gram public gold ni. Kalau RM4,000 kita dah jadikan dalam bentuk emas macam ni, kita dah tak ada nafsu dah nak berbelanja. Sebab apa? Emas ni dia dapat bendung kita daripada nafsu nak berbelanja. Lagipun takkanlah kita nak jual kita punya emas ni semata-mata nak buat benda yang tidak berfaedah seperti beli teh tarik ke, lepak mamak, beli vape. Sebab tu siapa yang dekat sini ada masalah tak ada simpanan, cuba tukar kaedah simpanan daripada duit kepada bentuk emas. Cubalah dulu, percayalah cakap saya, tuan-tuan puan-puan akan nampak perbezaan simpan dalam bentuk emas lebih bagus, lebih memberi kesan daripada simpan dalam bentuk cash. Sekarang ni nak simpan emas sangat mudah dengan Public Gold. Kita gunakan akaun emas GAP, Gold Accumulation Program, program pengumpulan emas. Paling sikit boleh menabung RM100 sekitar 0.2 gram. Tidak ada komitmen, maksudnya tak wajib beli tiap bulan, tak wajib beli tiap tahun, tak wajib beli tiap hari. Tiada komitmen. Dan gram yang kita simpan dalam akaun, kita boleh keluarkan emas-emas fizikal daripada 0.5 gram, 1 gram, ataupun minat kalau dinar, boleh withdrawkan dalam bentuk dinar. Jadi kepada siapa yang ada masalah tak boleh menabung, tak boleh simpan, tiada simpanan, nak cubalah simpan dalam bentuk emas, boleh tekan link di bio, boleh isi beg biru ataupun boleh tekanlah mana-mana link yang saya tinggalkan. Jom bersama saya dan Public Gold, jom kita menabung emas, jom kita tukar kaedah tabungan kepada tabungan emas.